Okey, so inilah rupa kejadian dia kacang pul kita ni. Kacang pul dan juga telur, bawang. Saya pakai limau bomo dengan cili padi. Pasal cili hijau biasa pun dah tak rasa kan sekarang. Okey, ni dia garlic power. Secara jujur saya cakap nak kena cuba baru faham apa yang saya maksud. Garlic bread dengan kacang pul. Oh, saya ada juga tengok-tengok kat YouTube tu. Bukan tak ada mungkin, tapi saya tak dapat lah tengok kan. Mungkin ada ataupun jarang orang buat ataupun tak ada. So, ini je lah yang saya mampu buat. InsyaAllah nanti besok lusa kalau kita ada rezeki kita jumpa lagi dengan lain menu ataupun lain dishes. Selamat mencuba tau. Okey, macam biasalah kan. Kalau dah ada lampu, jangan taruh lilin. Kalau dah dapat tukang masak yang satu, jangan cari yang lain. Okey, kita jumpa di next video. InsyaAllah jaga diri baik-baik. Saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacang pul, simply the best. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jumpa lagi kita hari ni Okey. Harap semua dalam keadaan sihat dan dirahmati Allah, insya-Allah. Okey, hari ni kita nak share barang makanan ringkas lah. Yang mungkin makanan ni asal usul daripada negeri Arab, Middle East maybe kan. Jadi makanan dia apa tu dishes dia yang kita nak masak ni adalah kacang pul. Okey, kacang pul semua orang pun tahu. Tapi kadang-kadang dah lama tak makan ataupun dah lama tak buat ni, agak macam-macam ngidam pun datang lah. Okey, so kita jangan buang masa. Apa yang kita perlukan untuk kacang pul ni? Daging cincang. Daging cincang ni terpulang berapa banyak yang awak nak. Untuk saya kat sini lebih kurang dalam 1,5 kg ada, saya rasa. Okey, saya ada kacang. Okey, kacang tu biasalah. Kalau awak beli dalam can tu nak kena tapis dia, make sure air dia semua keluar. Pasal itu pengawet kan. Air dia semua kasih keluar kering. So kita ambil dia kacang sahajalah. Okey, juga sama jugalah bin yang saya telah tapiskan dia punya kuah lah senang cakap. Okey, bahan-bahan untuk tumisan apa yang kita nak. Okey, yang kita perlukan kat sini kalau awak tengok Okey, senang aja. Saya ada serbuk kari daging lah Saya ada serbuk kari serbuk kurma. Saya ada jintan halus dan juga saya ada sedikit Allah Akbar apa panggil tu, serbuk ketumbar. Nampak agak-agak. Okey, so ni 1, 2, 3, 4 lebih kurang dalam 2 sudu besar setiap kari tu lah ataupun rempah tu. Dan kat sini saya ada dalam 3 biji bawang besar yang saya potong sembarang. Pasal ni kita nak grind kan. Kita ada bawang putih kat sini dalam 7-8 biji dan juga alia sikit. Yang ini semua bawang-bawang nanti kita grind. Okey, lepas grind nanti kita tumis. Okey, tak lupa juga saya ada sedikit minyak sapi kat sini. Buat rasa biasalah. Ada putih sula dan juga lada hitam, ni sedikit minyak dekat sini. Okey, so kita jangan buang masa. Kita tepikan kita punya daging kacang ni dulu. Sebab kita nak apa panggil tu, blend kita punya recah dulu. Okey, so ni bawang tadi yang kita tumis tu, bawang putih dan juga alia kan. Kita tumis lah sampai dia garing kan. Jadi sambil-sambil tu saya share juga. Kalau awak perasan saya dah tukar kuali. Yang tadi tu kan saya rasa dia macam sempit lah pasal saya ada daging banyak kan. Jadi kita takut dia membuak. Jadi kita play safe lah, tukarkan dia dulu. Okey, masak tumis bawang ni, tolong api jangan besar. Kita api kecil jadi dia, biar dia garing pelan-pelan lah. Pasal apa kalau dia terlalu. Okey, sekarang kalau kita tengok yang tumisan kita tadi yang bawang putih alia tu kan, dia dah mula garing kan. Dia pun dah ketepuk. Kita pun dah boleh lah taruhkan kita punya apa panggil ni, segala serbuk yang kita tadi ada tu kan. Rempah daging, jintan halus, sedikit rempah kurma dan juga serbuk ketumbar. Okey, so semua ni kita lebuhkan dia kat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kosong. So kita biasalah kita stirkan dia biar dia sebati, insya-Allah. Okey, kalau you semua nampak ada dekatkan video. So you fokus kat kuali ni je kan. Kalau tengok betul-betul dia dah tukar color kan. Cantik agak coklat-coklat sikit lah kan. So kita gaul. Okey, saya dah masukkan dia daging tu Lepas tu kita gaul. Kasih sebati dengan rempah-rempah ratus kita tu tadi tu kan. Awak tengok betul-betul daging kita dengan rempah tu tadi kan.
kita dah gaul ataupun stirkan dia semua rata kan. Make sure daging tu pun kena semua rempah dengan api yang kecil ingat api yang besar-besar kecil je. So now kita dah boleh masukkan kacang yang kita dah blend tadi. Okey. Okey, so ni kacang yang saya dah blend tadi, saya masukkan dia kat dalam. Bismillah. Sekejap kita taruhkan air sikit. So tadi daging, kacang yang dah gerang itu kan, kita dah masak bersama, kita pun dah berikan dia air. So kita kacau dululah, kasih cantik sebati semua. Setelah kita hancurkan, so kita masukkan dia kat dalam. Kita slow cook dia dengan api yang kecil sekali, pelan-pelan sampai dia pekat, insyaAllah. Pasal kacang kan, kacang dia pelan-pelan dia akan pekat. Okay, so ongoing dia nak pekat, kita dah boleh taruh seguk perasa kita. Macam selalu saya cakap, saya tak ada garam, saya tak ada haji, saya cuma ada ini je. Okay, saya cuma pakai seguk perasa chicken lah, senang cakap. Okay, dan after that kita masukkan kita punya bawang putih boleh, bawang putih pula, sebut ada putih boleh ataupun ada hitam, tak ada masalah. Okay, taruh secukup rasa. Dan after that kita stir. Okay, kalau sekarang awak tengok kan, saya punya kacang campur ni dah just nice pekat dia, nampak? Just nice, dia tak terlampau cair, dia tak terlampau pekat. Kalau awak kasih dia betul-betul tutik atau pekat sangat, nanti bila api dah tutup, bila dia dah settle down, dia akan jadi very stick. Itu tak best. Bila dia gini, nanti bila dia stop, dia akan jadi pekat. Tak pekat sampai dah tak boleh tolak gitulah kan. Okay, so ini sekarang kita buat kita punya telur mata lembu. Okay, mata lembu betul-betul tak payah tunjuk pun boleh kan, semua orang pun tahu. Tapi tak apalah, kita completekan kita punya set of cooking. Alright, okay, sedikit minyak sapi taruh untuk kasih dia basahkan dia punya surface tu kan. Bila dah basah surface dia dah okey sikit. Okay. So telur mata lembu ni hari kita buat dengan kasih sayang. InsyaAllah sedap kan. Dengan kasih sayang, dengan cinta sejati dia. Nampak ni, bismillah. Jangan main-main. Kacang pul kasih sayang nama dia. Tengok bismillah. You never love me, I do for you, very nice. Sekarang kita proses buat kita punya garlic bread. Kita buat garlic bread secara pan fry aja, tak ada masuk oven apa-apa pun kan. Cakap apa yang ada lah, insyaAllah. So lagi panjang besar macam ni kan, nampak ni dua. Okay, panjang macam ni, kita potong dua. Betul tak? Kita potong dua dulu. Setelah nanti bila roti ni dah masak, baru kita potong dia kecil-kecil lah. As for now, sebelah ni kita jalankan ni terus. Okay, tengok saya terbalikkan warna apa ni, saya dekatkan sikit. Okay, boleh? Saya bawah sikit, cantik. Okay, tengok balikkan. Nampak? Tengok garing babe. Gini, setelah potong gini lah je, nampak? Potong tepi je, gini kan. Lepas tu sapukan butter, garlic, berapa banyak yang awak suka. Lepas tu tapkan dia punya balik. Okay? Okay, so inilah rupa kejadian dia kacang campur kita ni. Kacang campur dan juga telur bawang. Saya pakai limau bomo dengan cili padi. Pasal cili hijau biasa pun dah tak rasa kan sekarang. Okay, ni dia garlic power. Secara jujur saya cakap, nak kena cuba baru faham apa yang saya maksud. Garlic bread dengan kacang campur. Saya ada juga tengok-tengok kat YouTube tu. Bukan tak ada, mungkin, tapi saya tak dapat lah tengok kan. Mungkin ada ataupun jarang orang buat ataupun tak ada. So ini adalah yang saya mampu buat. InsyaAllah nanti besok lusa kalau kita ada rezeki, kita jumpa lagi dengan lain menu ataupun lain dishes. Selamat mencuba tau. Okay, macam biasalah kan, kalau dah ada lampu jangan taruh lilin. Kalau dah dapat tukang masak yang satu, jangan cari yang lain. Okay, kita jumpa di next video. InsyaAllah jaga diri baik-baik. Saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.